selamat datang ke Snaps Grading dan selamat datang ke podcast kita episod yang ketiga. Ini merupakan kesinambungan daripada episod 1 dan 2 dan untuk yang baru mengenali Snaps Grading, kami menawarkan servis untuk grading card dan juga membuat kerja-kerja pre-grading. So kalau korang nak hantar kad korang untuk slab ke PSA, TAG dan sebagainya, boleh saja singgah kedai kita di Melawati KL. Pada bila-bila masa setiap hari Isnin hingga hari Sabtu 10 pagi sehingga 7 petang. Right, so Snap Grading juga bertanggungjawab untuk organize kita punya podcast yang saya rasa satu-satunya di Malaysia. Belum lagi saya nampak ada sesi podcast di Malaysia. So ini adalah episod ketiga dan seperti yang dijanjikan, kita akan bawa segmen yang berlainan dalam setiap episod. Episod pertama kita bawa collector, episod kedua kita bawa card restorer, yang ketiga kita akan panggil siapa? Agak-agak siapa? Boleh tak korang komen? Agak-agak hari ni saya panggil siapa? Cuba teka sikit. Hari ni kita panggil siapa? Okey, saya bagi clue sikit Okey, saya bagi clue sikit. Orang yang saya panggil pada hari ini adalah somebody yang dah observe pasal pasaran TCG. Okey, tak kisahlah kita cerita pasal Pokemon, kita cerita pasal One Piece, yang dah observe market dekat Malaysia, which is kalau sekarang ni mungkin kita nampak joki-joki tumbuh macam cendawan. Okey, kalau 4 tahun dulu macam mana pula keadaan dia? So beliau ni merupakan salah satu yang telah berada dalam scene especially live TCG. Okay, semenjak boleh sebut dalam 5 tahun lepas, which is korang pun yang baru kenal hari ni mungkin tak tahu macam mana keadaan masa tu. Dan hari ni kita nak bertanya kepada beliau apakah yang especially perbezaan ketara dulu dan juga sekarang, supaya kita sama-sama dapat, nak kata ambil iktibar pun tak juga, kita dapat merasai pengalaman dia pada masa dan ketika itu. Orang nak tanya di mana nak check value One Piece. Kejap lagi kita tanya orang Okay. So guys, are you ready? So dengan ini saya dengan ini Sanji mengumumkan. Dah macam nak buat something pula kan. Dengan ini saya ingin mengumumkan kita menjemput tetamu untuk podcast episod ketiga kita. Bersama dengan kita pada hari ini Udi Fuad. Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Thank you Bos Sanji. Thank you for Bozi. Terima kasih banyak kerana telah invite saya untuk podcast ni. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for Snap Grading kerana telah jemput saya untuk share ataupun saya bercakap awal-awal dari segi pasal Pokemon, TCG, dalam dunia TCG semualah. Alright. Saya boleh cakap dengan Bozi, so far saya rasa seronok sebab 5 tahun dah saya dah dengan kecipuan dalam bidang TCG ni. And daripada atas dan bawah pun ada juga lah. Up and down to normal lah Bos Haji. Okay? Okay. Alright Bos Haji. Okay, Udi. Macam saya sendiri, personally, saya baru lagi. Saya tak pernah claim saya ni orang lama dalam TCG. Saya dalam scene joki ni pun saya rasa semenjak 2 tahun lepas. Okay. Masa saya start jadi joki dulu, boleh kata dah berlambak dah. Kita cerita dari TikTok Okay. sebab saya tak rasa ada platform lain yang sepopular TikTok yang ada scene rip dalam live ni. Ya, betul. Okay. So soalan dia, macam zaman saya mungkin saya dah ke depan sikit, maknanya dah tak sama, dah tak rasa macam 3-4 tahun lepas. So macam Udi tahun bila mula-mula start dalam scene TCG ni? Dan sebenarnya asalnya sebelum ni memang start jadi joki ke ataupun apa? Okay. Terima kasih Bos Haji. Alright. Sebenarnya saya mula-mula bukan dalam dunia TCG. So far saya dalam dunia figurine ataupun kalau tahu figura lah. Figura tu maksudnya dalam macam figure like One Piece, macam Dragon Ball, memang banyak fokus kepada resin dan saya boleh cakap copy ori. Bismillah orang panggil ni lah. Bullet. Okay, starting dengan saya bermain dengan TCG ni masih lama lagi. Starting saya live pada umur dalam 21 tahun. 21 tahun ni maksudnya 5 tahun lepas ke? Tak, untuk starting dengan live dulu. Okay. Dengan saya dulu saya tak sebut betul platform tu biru. Okay. Start saya bermain dengan figurine. Okay. Saya starting dengan dekat dalam rumah. Sebab tu start dengan orang cakap auction. Starting dengan tu kita buat macam tu lah.
Tapi dalam dunia TCG ni saya boleh cakap dengan Bos Sanji, lepas 3 tahun ke 4 tahun baru saya start bermain dengan TCG. Okey. Baik. So macam ni, saya nak tanya. Sebenarnya kalau kita nak sebut platform TikTok, orang start buat beli kad rip dekat dalam live. Okey. Start tahun bila yang sebenar-benarnya? Okey, kalau mengikutkan apa yang saya tahu, okey, mungkin ada orang lagi lama pada saya lah. Saya pun tak boleh nak kira ada orang lagi lama. Starting masa saya start lepas saya tak boleh sebut yang penyakit tu betul. Okey. Okey, tahu lepas tu sebab boleh tak, maksudnya? saya tak boleh. Okey, dah lah. Faham lah. Ah, Tahun faham kan? 2020 ada penyakit besar tu. Air Okey. besar tu. Okey. Lepas tu saya start bermain dengan bukan dengan TCG dulu Saya start bermain dengan Naruto card. Okey. Okey, saya dapat pendedahan. Kalau kau pernah tahu kayau semua tu betul, kayau. Saya rasa macam apa benda kad ni masa tu baru nak berkenal dengan kad dunia kad semua Lepas tu adik saya yang tegur saya. Kenapa kau main ni? Benda ni tak ada value. Sorry lah kalau ada minta maaf kalau contoh siapa yang main Pokemon apa ni? Naruto. Saya minta maaf. Okey, itu yang apa yang saya dapat daripada adik saya lah, beritahu. Dia cakap, kenapa kau main Naruto? Saya cakap, Naruto ni lawak dia. Kat dulu mula lah, kita start dulu lah. Lepas tu cakap, salah ni, kau tak main ni. Kau try main TCG dulu. Dia cakap, mainlah Pokemon dulu. Sebab Pokemon ni daripada tahun 1996. Dia cakap, benda ni tak akan mati. Cuma banyak, mungkin tak ada pendedahan baru. Itu yang saya boleh cakap dengan korang semua. Saya scene pun tak adalah lama sangat, tak adalah baru sangat. Tapi saya boleh cakap, saya adalah orang yang mungkin ada cikgu-cikgu saya juga dari segi yang ajar saya live. Faham? Contohnya saya bagi example adalah Boss Ray. Boss Ray adalah my sifu atau my cikgu juga. Dia adalah macam abang saya sendiri. Saya jujur ni. Saya start dengan dia dekat muka biru. Sampailah ke TikTok. Itu yang saya punya pengalaman lah. Tapi saya cakap jujur, daripada side saya, dari segi Pokemon ni, bagi saya adalah side yang memang orang tak tahu mula. Orang tahu One Piece Masa tu orang saya start main saya jujur saya juga Bos Sanji. Saya starting main dengan orang tahu masa OP02. OP02 tu adalah masa untuk startup TCG. Kalau ada perasan, siapa yang buat live dia akan tahulah. Itu yang saya cakap tadi. Kalau dari segi Pokemon mungkin orang tak kenal. Tapi One Piece memang orang kenal. One Piece memang orang cakap, orang nak cari manga. Sah masa tu, manga case gila-gila. Tapi Pokemon saya tak naik lagi. Tapi saya cakap saya kena terima kasih kepada yang masih ada lagi lah dari segi TCG. Yang number one adalah Bos Sanji. Saya punya cikgu adalah HOC. Yes, Heart of Card adalah Otai, Legend, Hobby Deck. Hobby Deck pun kira lama juga. Itu adalah sifu-sifu yang banyak saya tengok daripada segi live. Starting dengan TikTok. Barulah saya dan kawan saya starting dengan bermain TCG. Itu starting. So tadi sebut HOC, sebut apa tu? Hobby Deck dan sebagainya. So maknanya diorang ni dah terlebih awal dulu dalam scene live kat TikTok apa sebagainya semuanya. Betul. Itu adalah orang yang pertama. Macam contoh saya bagi simpan macam RSCK. Itu orang-orang yang lama sebenarnya dari segi dunia di sini. Sebab sebelum yang besar-besar ni datang, itulah orang-orang yang lama. Paling legend adalah Vincent lah. Vincent is SOC memang gila lah. Dia memang legend. Saya dulu starting main dengan dia juga. Is SOC. Ada yang saya beritahu dulu. Barulah bercimpung anak-anak dia yang keluar. Saya barulah beranak. Alright. Budi, kita tengok sekarang market dekat Malaysia ni, saya sendiri tak pasti nak kata cepat berkembang ataupun tidak. Tapi Udi sendiri dah berada dalam scene ni, maksudnya masa tu orang tak aware pun ada servis beli kad dalam live. Maknanya zaman dulu kalau nak beli kad kena pergi kedai. Betul. Kena pergi kedai dan sebagainya. Jadi muncullah evolusi, diorang kena pergi TikTok, boleh beli dalam live. Macam mana market masa tu? Kalau sekarang kita tengok ada orang keep membeli. Kalau macam mula-mula dulu? Mula-mula saya boleh cakap masa tu collector tak ramai. Itu number one. Tapi player ramai Saya beritahu awal dulu Start scene TCG ni
dia naik adalah zaman iaitu dunia kad. Kalau Okay. kenal lah, kanda, orang main kanda. Dunia kad dan Shazril Collectible yang menaikkan dunia TCG dalam Malaysia. Okay. Itu orang cakap bapak segala-galanya lah. Menaikkan dunia TCG. Untuk live streaming lah. Ni saya beritahu dulu. Ini memang orang cakap, sorry lagi, saya lupa, Randy. Randy seorang lama cakap, lupa Randy. Oh, Randy, okay. Randy, orang panggil dia apa, Comel. Si Comel. Saya lupa Randy. Jadi terima kasih Christian. Saya lupa Randy, ya betul. Kalau bagi saya, Shazil adalah orang yang pertama yang menaikkan dunia TCG. Dan dia start dengan Pokemon. Starting dengan One Piece. Oh, One Piece. Dia Okay. One Piece dulu. Okay. Tapi masa One Piece tak kembang sangat. Dia starting dengan Pokemon. Okay. Itulah masuknya social media bermacam-macam. So tadi cakap Malaysia ni dia start dengan OP02. Dia start bukan. Maksudnya masa tu untuk saya punya lah. Starting dengan OP02. Okay. Tapi kalau ikutkan masa tu OP01 memang tengah hype lah. Itu kawan Sheng gila-gila lah dia cakap. Masa tu One Piece baru nak start naik. Okay. Tapi masa tu Pokemon baru lagi dengan version dia. Itulah pasal saya beritahu. Right, jadi boleh saya simpulkan macam ni lah maknanya zaman tu penonton dan juga pembeli masa tu lebih kepada player. Dia bukan macam sekarang. Kalau macam sekarang ni kita hunting chase card, hunting kad-kad besar dan sebagainya. Adakah macam tu dulu? Ada player, ada collector. Saya tak boleh cakap. Player pun ada, collector pun ada. Tapi masa tu baru orang nak berjinak dalam dunia TCG. Macam contoh, okay, mungkin orang tak tahu apa benda kad ni. Okay, masa mula-mula orang tak ada hype kan buat kad. Kan saya kalau lepas orang dah buat live streaming, dah nampak keseronokan dalam dunia kad ni, seronok buka RIP. Memang masa tu saya boleh cakap, awak akan tengok orang bermacam-macam dari segi Melayu, Chinese, yang masuk. Okay. Itu yang saya boleh cakap. TCG ni sebenarnya adalah satu combination yang bagus sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu yang itu paling penting. Macam mana pula kalau kita cerita pasal rujukan kolektor pada masa tu? Saya tanya sebab saya betul-betul tak tahu. Maknanya katalah 5 tahun, 10 tahun lepas, kita cerita pasal chase card, kad-kad besar, manga dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kita ada Shiny, kita ada macam-macam lah. Kita ada TCG Republic, ada UUT dan sebagainya. Masa tu macam ni pula? Saya beritahu awak semua. Mungkin orang lama dia akan tahu. Orang baru mungkin tak tahu. Orang dulu tak follow collector, tak follow Shiny. Saya beri simple. Orang Pokemon starting adalah follow Troll and Toad. Pernah dengar? TNT. Masa tu TNT memang menggila, tapi bagi saya TNT adalah harga yang paling worth it. Sebab first release dia tak akan keluar gambar. Kalau siapa yang pernah nampak, pernah tahu, starting dia adalah Troll and Toad. Lepas Troll and Toad tak jadi, dah tak update, tu dah baru dah start Shiny, baru start Collector. Kalau One Piece pula, starting dengan YT. Tahu kan? Tak sebut lah YT lah. Siapa yang tahu dia akan tahulah. Itulah first starting untuk harga yang orang Malaysia refer. Dan harga tu harga global lah. Memang harga global. Sebab selalunya macam saya bising pun pre-release. Sebelum pre-release dah keluar harga. Tapi gambar tak ada lah. Tu selalunya kalau siapa tengok Troll Entok dia tahu lah. Orang lama dia akan tahu. Sebab sekarang ni dia tak accurate. Kalau macam bagi saya jujur lah. Shiny and Collector memang harga terlalu tinggi. Tapi dulu seronok. Dia jujur kat awal dulu seronok. Apa-apa kan? Kita kat TNT. Tengok harga berapa. Itu harga orang cakap memang worthy lah. Untuk collector pun best beli, player pun best beli. Sebab apa? Memang harga tu memang harga accurate. Tapi saya tak tahu lah, mungkin peredaran masa, peredaran version, mungkin dah tak follow TNT. So, TNT tu masih ada? Ada. Kalau awak kat Troll and Toad, ada. Masih ada Ada. Awak just buka, awak boleh tengok. Siapa orang lama dia akan tahulah apa sebenarnya Troll and Toad. Cuma mungkin dari segi persaingan sekarang dah banyak. Betul dari segi marketing sekarang, yelah, diorang mungkin kurang sikit daripada situ. Jadi mungkin orang-orang lama je kenal. Ya, betul. Mungkin sebabkan harga dia tak update. Itu punca TNT tak berapa accurate sekarang lah untuk price. Tapi memang zaman tu memang best. TNT adalah harga paling best sekali dia cakap. Okay, Udik.
Okay, kita akan berehat sebentar. Minta maaf, kita tak nampak kita punya director dekat belakang. Okay. Kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Okay, kita akan bersambung bersama Udi sebentar lagi. Kejap lagi. Okey, selamat kembali lagi ke dalam Snaps Grading. Kami menyediakan servis untuk grading card dan juga pre-grading. Alright, hari ni kita bersama sekali lagi dengan kita punya tetamu kita, Udi Fuad, yang mana merupakan somebody yang boleh kita assume sebagai orang yang dah observe ataupun merasai keadaan scene TCG ni. Kita cerita pasal TikTok lah, especially lah. Kita pasal streaming TikTok TCG daripada 5 tahun lepas sehingga sekarang. Okey, Udi. Next, kita nak pergi kepada soalan. Boleh? Sekarang kita tengok, saya nak spesifik pada One Piece lah. Okay, boleh. One Piece sekarang satu box dah 500 lebih, 600 lebih. Saya pun tak tahu dah dia punya shilling tu sampai mana dia boleh tembus. Tapi dari segi fan pula, saya pun tak tahu adakah sampai satu tahap shilling harga ni orang akan berhenti membeli ke tidak. Okay. Soalan saya, dulu macam mana keadaan dia? Berapa harga satu box dan macam mana pula dari segi supply masa tu? Okay, saya beritahu dulu lah. Okay, masa zaman sebelum ni, saya boleh cakap dekat masa ni lah. Dulu, kalau ada perasan OP02, OP03, OP04, sampailah OP07, banyak yang kena cut stock. Bukan senang nak dapat macam ni. Okay. Okay, saya beri simple Macam contoh OP02. Dulu memang susah nak dapat. Kalau contohlah, harga tu memang harga dia bagi saya berpatutan dengan 2,200 satu kes, 1,900 satu kes. Okay, itu apa yang rasa zaman saya punya peredaran lah. Okay, lepas tu memang masa tu orang tahu masa tu adalah Pokemon tak hype. So One Piece adalah hype kan. Oh, okay. Masa zaman saya tu memang One Piece gila-gila. Yelah, masa tu baru keluar anniversary. OP05, siapa tak nak? Tak dapat Sign Oda, dapat Luffy, dapat dia dapat macam so no tu yang kalau perasan masa live tu, kalau perasan kan Shazlin kalau dia naik masa tu ada keluar, kalau ada perasan dekat keluar dekat dia punya social media masa tu sampai keluarkan Luffy manga. Okay. Masa tu dia start naik. Itu saya beritahu awak tadi. Memang masa tu scene tu memang best lah. Shock gila saya boleh cakap. Dia punya dari segi joki tu rasa macam mungkin perbezaan dia ramai view satu. At the same time bukan orang Malaysia saja tengok, orang Indonesia, orang Thailand, ada juga yang tengok live ni. Sebab apa? Dia boleh buat. Tu yang bestnya TikTok ni, saya cakap kawan. And dari segi yang saya bercakap, dari segi scene tu memang kita nampak rasa hype gila. Okay. Orang tak sabar-sabar. Dengan VTT video bila keluar manga tu, Ya, itu betul. yang buat hype, bertambah hype lagi. Bertambah hype masa tu. Yelah, siapa tak nak? Nikah. Maksudnya nikah tak mahal mana? Okay. Sekarang ni baru start nikah mahal lah. Betul lah. Betul. Nikah, sign order. Sebelum tu orang macam zaman saya jujur juga masa saya live joki, paling susah saya nak dapat bukan tu. Paling susah adalah saya tak pernah dapat sign order. Okay. Paling susah. Tapi nikah ada kick ada, low ada. Memang Okay. itu banyak sat. Tapi memang kalau beza dululah OP1 sampai OP7 stok memang susah. Okay. Tapi stok tu masih terkawal. And harga masa tu untuk One Piece memang terkawal. Ni ada scene yang buruk juga. Saya juga betul. Yang buruk ni kita nak dengar. Okay. Scene buruk dia adalah starting dengan OP08. Okay. Tahu kan dari segi overstock. Okay. Masa tak masa tu terlalu lah. OP07 masa tu bawah Hancock orang gila. OP06 suruh orang gila. Tapi masa tu stok memang sekat. Tiba-tiba dia keluarkan OP08 iaitu Silver Riding Manga. And masa tu terlalu over.
Oversupply ke dalam pasaran? Yes. Okey. Oversupply itulah punca titik kejatuhan One Piece. Sementara bukan sekarang sementara. Masa tu orang fikir One Piece dah habis. Ni saya cakap jujur lah. Ada some orang cakap One Piece dah ada harga sebabkan OP08 punca. Tapi bagus lah. OP dia starting balik dengan OP09 si Anniversary Z. Dan OP10 jatuh balik. Kalau ada perasaan lah. Betul lah. Betul. Bawah 10 jatuh, 11 masuk Luffy balik. Masuklah EB semua tu kan. Saya tak berapa follow up sangat One Piece. Tapi saya tahu lah masa kejatuhan One Piece tu memang saya cakap adalah starting OP08. Itu memang kesian kepada Jojo dekat Malaysia dari segi One Piece. Itu yang paling kesian saya nampak. Saya sempat merasa scene masa OP08 yang oversupply tu. Betul. Okay. Yes, memang saya tak nafikan. Masa tu keadaan apa kita panggil TikTok tengah hype semua nak cari kad masa tu. Yang bukan kolektor tiba-tiba pula claim jadi kolektor dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita nak kira pula ada joki. Sebab bila kita buat live TCG ni, satu masalah dia kita nak tetapkan harga tu, kita tak ada satu benchmark. Betul. Macam saya sendiri personally, macam tadi sebut Bosril kan, saya sendiri personally saya follow Bosril. Saya suka dengan style orang-orang lama ni adalah sebab dia menjaga harga. Betul. Bila dia menjaga harga, macam saya tak kisah. Walaupun saya scene joki kecil, tak ada orang beli, tapi harga tu terkawal. So, saya merasa keadaan tu. Dan masa tu, adakah macam Udi sendirilah. Udi duduk kat tempat tu, Udi rasa masa tu One Piece ada masa depan ataupun tidak? Okey. Saya beritahu kat Abang Sanji lah. Mungkin dari segi saya punya side dengan bukan bos saya, side dia tak risau. Orang akan support. Kesian kepada joki-joki kecil. Contoh macam joki kecil ni kesian lah. Sebab yelah OP08. Betul tak? Masa tu memang scene pun orang cakap, saya pun ada fikir, tak lama asyik keluar benda sama kan. Bukan nak cakap apa lah. manga pun berlambak kat Belanggar pun tu. berlambak. Masuk pula PRB pula kan. Betul. Itu yang saya boleh cakap. Masa tu memang saya rasa One Piece tak lama. Memang tak lama. Sebab saya rasa One Piece ni terlalu banyak replay. Ya, contoh saya player pun tahulah. Banyak replay benda sama je. And one more ACSP pun sama. Mesti tukar batik, tukar food. Okay, ni kita tahu. Sebab itu apa yang scene yang One Piece menerima. And one more Bandai boleh sebut tak dia? Boleh kan? Boleh. Mungkin dari segi BNDI tu mungkin terlalu overhype. Saya boleh cakap overhype. Dari segi macam, yelah dulu One Piece saya boleh cakap dulu 6 bulan sekali, sekarang dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Masa lama makin singkat dah keluar version baru. Version terlalu singkat. Mungkin dari segi player akan sakit. Sebab apa? Diorang nak main, dah kena tukar color. Betul tak saya cakap? Betul. Nak tukar color, nak tukar version macam mana. Itu yang saya boleh cakap tadi. Punca dari segi situ lah. Okey, kita cut sekejap. Saya dapat komen dekat sini daripada ni. Volume kat Studio Problem ke Bos Sanji? Saya dah buka habis volume ni. Boleh dengar ke suara kita? Ataupun suara kita jelas tak? Sebab abang ni kata kita punya volume problem. Okey bang, kalau abang rasa ni, cuba abang keluar. Lepas tu abang masuk balik bang. Abang keluar, lepas tu abang masuk balik. Okey? Okey. Clear. Okey, clear Thank you so much. Okey. Nampak tak sedikit sebanyak pada tahun-tahun itu? Rasanya boleh tak saya nak test dekat sini? Kita nak test scene 63,000 mata memandang ni. Daripada cerita Abang Udi kita ni tadi, siapa yang merasa zaman tu? Kita cerita OP08 lah. Masuk OP08, masuk dalam scene Malaysia ni. Siapa yang ada dalam scene tu? Komen satu. Betul. So kita boleh track sikit. Ramai kat sini newbie ataupun ramai orang-orang lama. Jim tak payah. Jim dia dah consider ni ancient, purba. Purba betul. Aduh, hai. Kelly Siong tu newbie ke? Saya pernah itu player tu. Okey. Baik. Okey Udi. Okay. Next kita nak pergi kepada Udi dekat mana sekarang? Kalau dulu sebelum ni daripada sebelum joki adalah figurine, main figurine, kemudian joki. Now Udi kat mana?
Okey, sebenarnya saya banyak kepada site international. Dari segi international maksudnya saya banyak di dengan luar-luar negara punya lah. Sekarang ni banyak fokus pada apps. Saya bercakap apps lah. Okey. Okay, sekarang ni saya bekerja dekat Under Luka. Kalau siapa pun tahu Luka sekarang ni ada event dekat GCKL lah. Okay, itu number one lah. Sekarang sebelum ni saya pun ada juga back sebelum ni lah. Bukan company Luka saja. Ada company tu saya tak boleh sebut. Jadi ada PNC, saya minta maaf. Okay, and dekat situ saya banyak belajar dari segi bukan saja Malaysia saja hype dalam TCG. Sebenarnya luar negara pun hype juga dengan TCG. Okey. Itu saya beritahu korang semua. Sebenarnya bukan Malaysia sahaja, like Indonesia, like Thailand, Philippines, Japan, China. Memang masa tu sekarang ni kalau perasan memang tengah hype dalam dunia TCG. Especially Pokemon dan One Piece. Saya beritahu dulu kat Kau Janji lah. Macam contoh Pokemon sekarang tak boleh cakap. Okey. Terlalu tinggi. Macam mana Udi? Macam mana boleh tercetusnya ke arah situ? Daripada live TikTokers dan sebagainya pergi kepada apps dan sebagainya. Okay, starting saya lepas habis saya dah penat jadi joki. Sorry lah, minta maaf kepada joki-joki semua. Saya minta maaf. Saya dah penat jadi joki dah 4 tahun lebih saya jadi joki. Tiba-tiba saya dapat satu company yang offer saya untuk jaga platform. Platform lah untuk bahagian e-commerce. Okey. Maksud e-commerce saya pergi sebagai e-commerce lah. Dia mengajar saya dari segi macam mana nak bermain dengan sistem, bermain dengan macam Ripa semua macam tu dah saya boleh sebut. Tapi dekat situ saya dapat pengalaman. Saya dapat rezeki, mungkin Allah nak bagi rezeki. Saya ditransfer ke Indonesia. Okey. Belajar market atau buka market dekat sana. Indonesia masa tu, masa pergi ke sana tu, Indonesia dah macam Malaysia ke? Dah ada apps yang macam Luka semua ni? Okey, macam saya bagi simple, diorang ada sendiri. Nama dia adalah, kalau Indonesia, kalau famous, kalau ada orang Indonesia kat sini, dia tahulah. Kalau dengan dalam ni, nama dia adalah Kitakuji. 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 Okay. Itu adalah app Indonesia yang memang famous dengan gacha. Contoh dekat Japan, macam Cloth memang famous lah. Tapi saya beritahu dulu lah, sana diorang memang banyak kat, diorang lagi susah supply. Ini saya beritahu dekat bos lagi. Diorang stok susah dapat. Untuk ni English. Kita One Piece ke? One Piece dengan Pokemon sama. Okey. Tapi sana One Piece, diorang tak suka One Piece. Dia bukan tak suka, dia maksudnya ada player. Okey. Tapi diorang rasa macam macam tak suka. Maksudnya diorang buang harga, rasa macam murah. Diorang gila-gila sana Pokemon kat Indonesia. Okey. Itu saya beritahu sendiri. Sebab tu saya cakap One Piece dekat Indonesia sekarang memang saya tak tahu lah. Untuk sekarang ni mungkin tak tahu lagi. Masa saya pergi tahun lepas, memang dia tak suka. Dia cakap ini kad dah jatuh harga, dah memang drop. Tapi sekarang tengoklah One Piece macam mana. Dah rugi lah. So selain Indonesia, mana lagi kita cerita Asia dulu lah. Okay, Singapura yang Audi pernah pergi. Singapura bagi saya adalah harga yang paling mudik lah. Bagi saya, sebab Singapura adalah main untuk supply untuk barang-barang daripada segi English lah. Saya pergi English lah. Memang supply lama kuat lah dekat Singapura. Maksudnya daripada diorang supply kat, bukan saja kat Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura adalah main sekali untuk barang. Dengan Australia, Boleh sebut worth it dari segi harga. Maksudnya ini kita cerita pasal ni ke? Buyback ke? Bukan? Bukan. Ini sebabkan harga yang dapat daripada segi stok. Okay. Untuk masa dulu lah, sekarang mungkin lah beza sikit. Betul lah. Dulu mungkin harga tu price yang orang cakap boleh dengar ke. Mungkin supply daripada Malaysia memang suka lah. Ambil kat Singapura memang betul. Ni saya beritahu dulu lah. Mungkin siapa-siapa tahulah, kenal lah siapa-siapa supply dekat Singapura. Kenal ya. Okay. So next kita nak pergi kepada soalan. Okay, lepas ni kita akan buka soalan. Okay, kita akan buka soalan kepada viewer. Kalau korang ada soalan spesifik nak tanya dekat Abang Undi kita, korang boleh drop komen korang dekat ruangan komen, okay? Tapi sementara ni biar saya tanya dulu. Okay. Okay, Udi. Beberapa negara Udi dah pernah pergi. Udi adalah orang Malaysia, menetap di Malaysia dan melihat scene Malaysia. Okay.
Malaysia ni kalau kita cerita dari segi fans, okay, collector TCG punya scene ni compare dengan Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Adakah Malaysia ni besar dia punya fans berbanding negara lain? Ataupun ada Indonesia tu sendiri, ya Indonesia kita tahu negara besar kan. Betul. Tapi adakah dia besar dan tapi fans dia lagi power daripada kita? Okay, saya beritahu simple je. Semua adalah money spending. Okay. Kita fokuskan lah. Malaysia memang hard. Saya beritahu Lucy dah. Ni saya bagi tahu. Mungkin awak tak tahu. Saya nak tanya bos saya. Kalau orang Malaysia kaya, dia beli kad, dia ada menunjuk. Ada macam act. Betul? Ada, betul. Betul tak? Betul. Saya pergi Indonesia. Diorang adalah silent. Okay. Dia orang kaya tapi silent. Saya pernah tengok satu collection. Ni saya beritahu Pokemon lah. Sebab Indonesia memang famous for Pokemon. Saya pernah pergi rumah dia. Masuk rumah dia, ada satu collection. Semua first edition. Kalau kita cerita okay, dia orang mungkin tak faham first edition tu apa. Yeah. Katalah kita cerita pasal value lah. Agak-agak berapa? Ada juga dalam daripada 4-5 juta. Saya beritahu dululah. Itu yang saya dapat pengalaman masuk ke rumah dia. Dia tak keluar, dia tak tunjuk. Macam mana boleh kenal dia? Okey, dia cerita macam ni. Sebab saya kan cakap saya buka market kat Indonesia. Okey, saya akan berkenal dengan seorang. Dan dia bawa saya pergi ke satu rumah. Kawan dia memang saya boleh cakap perbezaan saya cakap Indonesia dan Malaysia. Diorang silent. Diorang tak mungkin dari segi kerajaan diorang. Sebab kalau pernah tahu itu BI atau cukat. Diorang tak boleh terlalu expose macam like Malaysia. Ni saya beritahu kat Sanji lah. Kalau tak ada yang mati, mati dia akan ni. Sebab tu saya cakap diorang adalah silent. Saya tak boleh sebut nama tu sebab memang PNC lah. Saya pergi sana, saya masuk sana. Ya Allah, saya boleh cakap Mr. Bob first edition, first generation. Bukan generation lah, best set first edition. Rocket first edition. Kalau saya boleh tunjuk gambar, memang ada kat nanti. Tapi tadi saya tunjuk lah. Memang yang tahu saja. Memang dia adalah orang yang terlalu kaya tapi silent. Itu saya respect lah dari segi, bukanlah respect Malaysia, Indonesia. Saya respect dengan diorang. Sebab diorang adalah kaya tapi tak menunjuk. Itu yang bagus yang kat Indonesia saya suka. Okay guys. Selepas ini saya akan bukakan soalan kepada audiens untuk bertanya dengan Abang Udi seperti yang saya katakan tadi. Kita akan berehat selama 30 saat untuk kita punya sesi iklan. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Okey, selamat kembali ke dalam podcast episod ketiga kita bersama Snaps Grading. Okey, kalau korang boleh tengok kita punya iklan penaja kita lagi masih lagi kosong. So kalau ada yang berminat untuk menyertai, faham-faham, kita dah buka pantun. Siapa yang nak balas pantun boleh saja hubungi saya. Macam mana nak hubungi saya? Nantilah. Okey, boleh PM kita punya TikTok Messenger kita. Okey. Okey, alright. Kita nak buat survey sikit. Kita nak buat survey sikit sebelum kita nak kembali ke Abang Udi kita. Apa pendapat korang tentang podcast yang kita buat? Apa pendapat korang tentang podcast TCG yang dianjurkan oleh Snaps Grading ni? Sebab saya perlukan feedback daripada korang
Okay, dan korang tulis dekat ruangan komen di bawah. Tuan Alpha TCG dan saya akan jawab soalan tu. Saya akan utarakan soalan nanti Copy paste siap-siap. Nanti kita akan serahkan kepada Abang Budi untuk jawab. Okay, bantu lagi pakar-pakar share, baru 63 orang. Jangan terlepas, okay, jangan biarkan share tu terperangkap dekat nombor 63. Keep sharing lagi. Kita nak pergi terus ke topik kita, sambungan tadi tentang suasana ataupun dekat Indonesia tadi kan. Okay. So Udi, apa lagi benda yang menarik ataupun interesting yang Udi tahu pasal tak kisahlah scene TCG dekat Malaysia ataupun dekat Indonesia sebagainya. Cuba cerita malam ni bagi penonton semua dengar. Okay. Mungkin saya dekat sana selama 6 bulan. Saya duduk sana. Indonesia. Memang Okay. 6 bulan. Sana dia famous dengan kad Indonesia. Kalau siapa tahu, setiap country ada kad diorang sendiri. Cuma like Malaysia, Singapura dan Filipina saja memang fokus kepada English card. Okay. Okay, macam contoh Thailand, like Indonesia memang ada bahasa diorang. Okay. Untuk ni saya scene pada player dululah. Untuk scene player, macam saya dekat Indonesia, diorang banyak gunakan bahasa-bahasa Indonesia. Okay, contoh macam kad, macam contoh saya bagi simple, macam Moltres, dia ada Moltres Indonesia, bahasa Indonesia. Contoh saya bagi simple, ledakkan api. Macam tu. Okay. Dia ada ayat-ayat dia lah. Tapi saya cakap memang seronok. Sebab kalau contoh siapa yang nak bermain dengan TCG, ini adalah starting lah untuk player. Kalau contoh dia mungkin tak pandai bahasa English, dia boleh belajar dengan bahasa Indonesia. Dia ada sama je function. Okay, maaf kalau saya potong. Jadi saya bukan player. Saya nak tanya, kalau kata kad tu versi Indonesia, that means dia boleh guna untuk Indonesia sajalah. Yes, betul. Okay. Dia macam tak boleh guna untuk worldwide. Sama macam Japan. Macam bosan beli kat Japan. Boleh ke kita bermain dekat Malaysia? Tak boleh. Sebab Malaysia diiktiraf adalah English saja. Okay. Ya, mungkin One Piece boleh campur sekarang, betul? Japan dan English. Betul. Macam Pokemon tak? Pokemon kalau Malaysia diiktiraf English saja. Japan ada bahasa diorang sendiri, Thailand pun ada bahasa diorang sendiri, Indonesia pun ada bahasa diorang sendiri. Itu yang saya belajar sana, itu number one. Untuk dari segi kolektor, saya boleh cakap dengan Bos Anji lah. Dari segi kolektor dekat Indonesia, saya tak habis tadi jangan cerita kan, saya jumpa Faizal. Saya ada lagi seorang lagi saya jumpa. Okay. Itu memang best lah. Siapa? Kalau dia, nak describe dia tu siapa? Kolektor? Dia adalah kolektor. Okay. Tapi rumah dia, saya jujur lah, rumah dia dekat macam 4 tingkat banglo juga. Satu tingkat saja semua Pokemon. Saya pernah pergi dekat rumah, kalau siapa pernah dengar, dia adalah kawan saya juga. Kalau orang Malaysia, nama dia Bird TCG. Okay. Dia orang Indonesia? Dia orang Indonesia. Okay. Dia ada baru-baru ni masuk, kalau siapa pernah dengar nama Bird TCG, dia ada baru ni dengan satu gamers. Dia ada buat datang melawat kat rumah dia. Yes, saya pernah pergi rumah dia. Dia punya collection saya boleh cakap dengan Bos Anji lah. Kat garaj pun ada ATV. Garaj kereta Ni saya tak tipu. Dekat garaj pun ada ATV. Kalau tahu buat CTCG lah, buat CTCG. Orang tu kita boleh cakap, ush, betul-betul dalam memang kaya gila lah dia cakap. Bukan cakap, ini first time saya jumpa orang kaya tapi diorang diam. Memang saya cakap, dia yang saya bercakap dengan Bos Anji lah, saya pergi rumah dia, tingkat 1, semua slab. Okay, slab yang macam jarang-jarang lah Bos Anji pun. Untuk Pokemon dia tak main One Piece, dia Pokemon. Tingkat 1 rumah dia Pokemon saja, collection. Tingkat 2 figure-figure toys. Ada minat lah. Dia ada like abang dengan adik lah. Itu yang saya pergi sana, first time saya rasa macam, ush, ini bukan main-main. Dan itu memang collection dia lah, maknanya itu bukan dia collection dan jual. Itu collection dan jual tu, itu memang kerjaya dia ke ataupun ada lain? Itu saya tak pasti. Tapi yang saya tahu dia adalah penjual slab. Okay. Dekat Indonesia, kalau contoh bahasa di sana Indonesia ada Bird, nama dia Bird, Bird tu my friend. And lagi satu, kalau kawan saya, kalau dekat Indonesia nama dia Poke Choice. Poke Choice is a famous dekat Indonesia. My friend Garian dekat sana, memang collection orang gila-gila lah, saya bercakap. Jadi mana kata Indonesia pun hype dia tak kurang jugalah dengan Malaysia. Macam saya, okay,
Saya kalau bos Sanji, Hmm. sekarang ni tengoklah setiap minggu ada event. Betul tak? Dekat Betul. Malaysia sekarang. Baru start, betul? Betul. Indonesia dah awal semua. Okay. Dia betul bos Sanji. Sebab saya tengok, first time saya tengok dekat Indonesia memang hari setiap satu had ada. Satu had ada. Malaysia baru nak start ikut. Tapi sebenarnya bagus benda tu. Malaysia yang kat belakang. Ya. Itu Okey. saya pergi kat sana. Betul saya dari post. Setiap minggu mungkin dekat Jawa Tengah, Jakarta Tengah, Barat, semua ada diorang punya event setiap minggu Sabtu dan Ahad. Mana ini bukan cerita event-event kecil ke Bukan, ini event kecil ada, event besar ada, sederhana ada. Tapi sebenarnya Indonesia dah lama buat sebenarnya. Cuma dari segi komuniti tak kuat. Okey. Sebab diorang negara besar. Itu mesti saya. Okey, bos saya duduk kat Aceh. Okey. Saya duduk kat Jakarta. Diorang macam nak kumpul kalau ada event. Betul tak cakap? Terlalu busy jom. Terlalu besar. Ya. Sebenarnya diorang ada komuniti luar. Contoh macam dekat Aceh ada. Dekat Jakarta ada. Dekat Bali ada. Macam mana diorang nak kumpul? Susah kan? Betul tak? Sebab kan terlalu besar Indonesia. Itu yang saya beritahu pasal ni lah. Tapi kalau betul-betul, kalau ikutkan komuniti, kalau sekali dia buat satu event, kalau betul-betul dia boleh combine-kan, kita kalah Malaysia power. Betul lah dia cakap. Betul? Betul lah. Memang kuat. Okey, alright. Okey, siapa yang mengikuti kita punya podcast pada kali ini, di sekejap lagi, okey, seperti yang kita umumkan, minggu lepas kita ada buat antik kumpau. Okey. Dan di mana di dalam sesi antik kumpau kita ni kita ada menyediakan LD. Saya tak boleh sebut secara spesifik lah, faham kan? So kita dah buat pengumuman yang malam ini pada hari podcast kita akan memilih nama-nama yang kita akan ambil daripada tabung untuk dipilih sebagai pemenang lah. Okay, so siapa yang nama dia ada dalam tabung kita, stay tune sampai ke hujung sebab kalau kata nama naik tapi tak muncul bila kita panggil, kita akan sekali lagi. Boleh ya? So jangan terlepas. Baik, saya nak buka soalan kepada audiens. Kita nak pergi kepada soalan. Boleh ya? Udi, kita nak tanya soalan kepada Tuan Alpha TCG. So Tuan Alpha TCG yang antara yang terawal tanya tadi. Persoalan, adakah perlu diwujudkan kelab TCG Malaysia secara berdaftar bagi tujuan rekod jumlah yang ada? Pendapat? Macam sekarang kita rasa kita mungkin berpecah-pecah. Okey. Pendapat saya boleh cakap sebenarnya benda ni dah ada. Okay. Memang dah ada. Cuma mungkin tak saya boleh cakap sebab bukanlah racist or something. Macam Malaysia, Melayu. Sepatutnya kita sebagai satu komuniti, kita buat benda tu sama-sama. Jangan macam like, kau siapa? Kau jangan. Kalau bagi saya sebenarnya kalau korang kumpul semua, sebenarnya dunia di sini adalah sihat. Memang sihat. Kalau kita mana tahu satu hari, sekarang kalau bos saya tahu, sekarang Beyblade dah boleh masuk ke dalam sekolah, betul? Betul tak? Teman-teman? Why not TCG adalah main game yang macam like chess. Orang boleh bermain dengan otak. Tapi OP tak boleh lah. OP banyak waifu. Itu mungkin tak boleh lah. Untuk budak-budak tak boleh lah. Tapi bagi saya untuk dunia TCG like macam Pokemon, benda ni bermain dengan otak. Benda macam chess. Kalau kita main chess, macam mana kita nak matikan dia? Checkmate. Betul tak? Betul. TCG adalah benda yang bagus. Untuk belajar macam mana nak jadi world champion. Betul tak? Betul. Itu sebenarnya pendedahan sebenarnya. Kalau Bos Sanji ada follow Pokemon, sekarang ni daripada banyak kolektor jadi player. Itu saya beritahu kat siapa? Tuan Alpha dia. Tuan Alpha. Dulu komuniti tak banyak untuk player. Ni saya borak pasal player bukan kolektor . Dulu baru berapa orang register 800, 700 untuk ni. Sekarang kalau tengok balik rekod untuk Master Ball, Ultra Ball, tengok sekarang berapa? 1000 lebih dah. Sebab tu saya cakap tadi, komuniti kita bukan tak ada. Ada. Cuma mungkin pendedahan tu tak ada. Faham? Itu yang saya boleh beritahu kat bos saya. Okay. So, soalan daripada saya. Kenapa? Saya tak pastilah Udi adalah orang yang tepat untuk menjawab ni ke tidak. Tapi mungkin daripada pengalaman dia boleh jawab. Kenapa US control market TCG? Both Pokemon dan OP dari Japan. Okay. Bagi saya, sebenarnya US tak ada pun kawan market. Yang kawan market dia orang kita sendirilah. Orang US tak ada. Tak ada main kawan market ya saya.
Sebenarnya dia lagi pengalaman dengan saya tu. Tapi tak apa saya SP. Sebenarnya kalau ikutkan dekat US tak mahal mana pun harga. Cuma mungkin datang je dekat Malaysia adalah orang daripada atas, saya tak nak sebut dah. Orang-orang atas yang dah markup harga terlalu tinggi. Ataupun saya boleh cakap scalper. Okay. Ni saya beritahu kat kawan saya lah. Sebabnya harga tu is worth it macam saya dulu Mungkin sebab orang dah tahu Pokemon dah gila-gila hype lah. Dia orang simpan kat stok. Kesian kepada penjual lah. Saya fikir is a seller. Kesian. Okay lah, seller takkan nak jual murah. Sebab daripada supplier pun dah jual mahal. Betul tak? Ni saya bukan nak comparekan kepada supplier ataupun seller. Seller sebenarnya buat tanggungjawab yang betul. Cuma diorang dapat barang mahal. Kita nak buat macam mana? Tapi kalau kita tengok sebelum ni scene US sampai, kalau Malaysia lah paling kuat pun kita nampak dekat Toys Bar bila keluar version baru beratur panjang. Betul. Tapi dia belum sampai level macam dekat US sampai pecah habis. Betul, memang pecah habis. Okay. So apa pendapat Udi pasal tu? Kalau bagi saya satu je. Macam saya, yelah, sebab dulu Pokemon orang tak gila. Okay, saya beritahu, kalau contohlah satu artis dah start memain dengan TC. Contoh saya beri simple. Contohlah famous kat sekarang ni Justin Bieber. Contoh. Okay. Main kad. Takkan korang semua tak tengok. Mesti orang akan collect. Betul. Betul. Yang peminat Justin Bieber akan dekat. Betul. Betul. Benda tu je tak? Simple lah macam Logan Paul. Kenapa before this Logan Paul, sebelum Logan Paul masuk, ada ke kad TC naik? Tak Betul. Betul tak Setuju. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Lepas Logan Paul naik hype kad, this a world record. Pecah sebanyak berapa juta. Yep. Masa tu orang dah gila. Scalper dah start naik. Tapi masa tu scalper tak besar. Kecil. Dah lama dah nampak. Okay, dah start berkembang sikit dengan artis-artis dah start main. Itulah start scalper dia semua keluar. Okay. Dia macam tu lah. Macam sama juga macam saya bagi baru-baru ni kan. Betul tengok ada tengok jam yang begitu beratur sampai panjang kan. Sebab itulah. Sebab kalau orang dah start main benda tu, orang dah start berkumpul. Macam saya sebagai saya collector lah bukan player. Bagi saya macam orang lama rasa macam terlalu mahal lah sekarang. Macam dulu apa je. Saya sorry lah siapa-siapa saya ataupun dari segi seller saya minta maaf. Kalau ikutkan harga memang sekarang tak worth it lah. Saya cakap jujur lah. Harga tak worth it. Betul. Kalau sebagai orang lama lah, siapa yang main dulu lah, bukan saya nak komplain aku tak. Dulu satu pack baru berapa holiday set? RM35. Betul tak? Betul. Mungkin pada dalam masa saya cakap ni. Set baru dulu berapa je bro? Ya. RM22. Betul. Sampai paling mahal RM27 lah. Tu saya ambil paling mahal untuk seller untuk jual lah. Supply mungkin ada lagi murah lah. Kenapa sekarang tak boleh buat macam ni? Okay. Betul tak? Betul. Kalau Boss Zanji rasa macam mana? Kalau contoh daripada kita ni rasa nak beli RM22, tiba orang lama ni terpaksa beli dengan harga RM70, RM80. Sakit hati lah. Saya adalah somebody yang reasonable and saya jenis observe market. Kalau saya rasa market tu tak kita panggil terlalu mengarut, saya sendiri akan tinggalkan benda tu pelan-pelan. So saya pun risau juga. Macam dulu kita jual PRB satu pack baru RM20, RM25. Sekarang ada orang jual sampai RM55 dan sebagainya. Tapi kita dapat lihat dia punya order tu slow. Betul. Sangat slow. Ada yang beli, tak nafi kan, ada yang beli tapi dia sangat slow, dah tak macam dulu. Betul. Kalau bagi Boss Zanji lah. Sekarang ni event seronok lah kalau Boss Zanji. Okay, saya kalau cerita pasal event, satu benda je saya tak seronok. Ini kes lain lah. Saya tak seronok tentang dia tak pelbagai anime tau. Dia dah macam jadi satu event Pokemon. Dia bukannya event TCG, dia event Pokemon. Pergi sini Pokemon, sini Pokemon. So ada juga yang selalu hantar kad grading kat saya. Pergi mana-mana event. Dia cakap, macam mana best ke pergi event? Dia fans Ultraman. Okay. Dia so ada satu side lagi dia fans Gundam. So dia cakap, malah nak pergi lah semua Pokemon. Tak ada pun yang aku punya part ni tak ada. So itu daripada set yang saya nak komen lah. Tapi kalau Udi nak tanya dari segi apa? Dari segi harga. Bukan harga. Maksudnya rasa macam mana pergi event sekarang? Saya tanya Boss Zanji. Saya nak rasa, saya pun tak boleh nak komen benda tu sangat. Sebab saya personally tak banyak event saya tak sempat turun. Sebab event selalu jatuh dekat hari-hari yang saya tak boleh pergi lah. Cumanya kalau tanya saya seronok. Saya cuma seronok. Cuma macam saya cakap tadi, dia tak pelbagai. Okay. Macam saya dah jadi tak hype
Okay. Bagi saya sorry saya cakap, minta maaf Maksudnya sini saya buka pada hati saya. Kalau dulu kalau Bos Anji pergi event setahun berapa kali? Kalau event-event besar, Tak banyak kan? betul tak? 2 Betul. kali, 4 kali. Betul. Benda tu menjadikan orang rasa macam tak sabar-sabar nak tunggu. Okay. Kalau sekarang event tu hari-hari, Bos Anji rasa Bos Anji seronok tak? Yes. Dia jadi, yelah, benda senang dapat. Yes. Faham. Dia dah jadi macam like hard. Mhm. Ni saya sorry kepada Organizer. organizer saya minta maaf. Mungkin bagi saya sebagai kolektor, macam orang-orang lama ataupun orang-orang yang baru, dia jadi macam like tak seronok. Faham tak maksud saya? Dulu, okay saya video CGKL 4 tahun sekali. Setahun 4 kali. Dulu 3 kali lah. Okay, awal bulan, tengah bulan, hujung bulan besar. Betul? Macam SCC. 1 kali, setahun sekali. Orang rasa macam, ush, tak sabar yang aku nak tunggu ni. Macam mana event ni, betul tak? Betul. Tapi sekarang kalau korang dah start buat hari-hari, benda tu dah tak jadi had. Betul. Ada pasal tak? Macam tu apa yang saya rasa, bukan saya nak condemn saya minta maaf, organizer saya minta maaf. Tapi apa yang saya boleh cakap, itulah dia punya keseronokan dah hilang. Okay guys, kita akan berehat seketika sebentar lagi. Kita akan kembali selepas short break. Jangan ke mana-mana. Okay guys, kembali lagi kita ke dalam Scene Podcast episod ketiga kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Udi Puan. Okay, alright. So, saya satu benda pasal podcast ni, tadi bila kita sebut sejam masa macam lama kan. Betul. Tapi bila tiba-tiba tengok dah pukul 10. So, cukup tak sampai 1 jam kita punya podcast ke? Korang nak kita lajak lagi sampai 2 jam ke 3 jam ke? Okay, ada tak apa-apa soalan lagi? Saya menarik, saya baca dekat sini daripada Tuan Alfa, daripada Amin Syafiq, daripada siapa ni yang Saya Kelisiong lagi lah. Ramai takut kena audit. Itu tak dinafikan juga. Ada juga yang menyuruh buat main TCG ni. Okay, tapi hari ni saya nak ketengahkan macam ni. Kenapa saya buat TCG ni? Idea tu bermula daripada bila saya buat live grading. Okay, saya selalu buat live berkenaan dengan grading, which is kat situ dia nampak muka saya and dia nampak saya tengok condition kat tu lah. Okay, setiap kali saya buat live grading, saya akan dapat soalan yang sama daripada orang yang berbeza, orang yang baru lah. Okay, grading tu apa, kad ni nak check kat mana, mana nak beli kad ni dan sebagainya. So dalam hati saya, community tu banyak tapi information tak ada. So saya buat live joki dengan saya buat live grading tak sama. Joki sendu. Kalau saya buat live joki, saya boleh kira dengan jari. Tapi setiap kali saya buat live tentang information pasal kad, especially pasal nak buat grading kad sebagainya, dia punya impact dia sampai 200 orang tengok, 100 lebih orang tengok. It's good lah, it's good. Untuk dibuat jadikan sebagai platform untuk kita spread the information. So itulah sebab kita tak buat kita punya podcast pada kali ini. Okay, so Abang Ye saya, pandangan U-Boat apa ni yang orang masuk semata tentang duit. Okay, abang jawab soalan daripada Abang Ye saya. Apakah pandangan Udi tentang orang yang masuk dalam scene TCG ni bukan sebab kolektor, tapi sebab bahasa kasar dia scalper lah. Dia merosakkan pasaran. Dia merosakkan pasaran. Apa pendapat Udi? Bagi saya benda tu memang betul. Pandangan tu memang betul. Bagi saya lah.
Saya bukan nak cakap apa. Dulu mungkin orang main dari segi hati ataupun minat dari segi hobi. Macam main figure juga. Betul lah saya cakap. Figure orang minat. Oh, aku minat betul lah Luffy ni. Aku minat lah ini Dragon Ball ni. Sebab minat dari segi hati. Kalau perasan, banyak kolektor dari segi figure. Ini saya buat pasal figure sikit Bagi saya, diorang tak ada fikir rugi ataupun untung. Tapi sebab minat. Sebab minat. Okay. Sebab lawa. Mungkin tak mampu beli original, beli yang bulat. Betul. Sebab minat. Macam dari segi Pokemon pula, mungkin dari segi salah tafsir, dari segi yang saya bercakap tadi dengan Bos Anji lah. Macam mana yang saya cakap tadi. Orang fikir semata-mata duit. Memang betul. Ada yang fikir semata-mata duit. Ada yang kesian kepada kolektor. Yang betul-betul tak fikir pasal duit. Dia fikir macam, cantik ikan ni aku nak simpan. Sebab kita punya ni, dia punya tajuk dia collectible. Ya, betul. Collectible. Faham tak? Ini collectible. Ataupun trending card game. TCG. Betul tak saya cakap? Betul? Benda yang boleh bermain. Tapi kalau disebabkan fikir dari sorry lah, minta maaf apa semua. Mungkin bukan dari mesin TCG yang memikirkan benda ni, oh semuanya duit. Semuanya duit. Yang betul, memang ada duit, betul. Tapi orang yang boleh rosakkan market. Market tu dari segi apa? Kesian kepada kolektor daripada segi harga dulu mungkin RM45. Jadi pun jadi, oh sekarang dah berapa? 200-300. Rasa macam like, apa benda ni? Okay. Dah macam main orang kaya lah. Macam kita cerita macam kita beli pack tadi lah. Betul. Dulu kita beli, sekarang tu lepas ni harga RM75. Betul. Okay. Mau maksud saya. Macam like bagi saya lah pasal ni. Saya kesian kepada orang-orang lama. Dan orang baru pun saya kesian. Sebab apa? Mungkin pendedahan dia beli dengan harga yang terlalu tinggi. Satu je lah kalau bagi saya. Why not kalau contoh ada satu kepala yang boleh kawal ni. Mungkin orang sana tak boleh beli dengan harga fixed price sahaja. Betul? Tapi sebabkan kita ada komuniti yang kuat, itu yang punca segala-galanya. Itu. Okay guys, kalau korang ada soalan, korang drop saja dekat ruang komen. InsyaAllah saya akan baca dan kita akan minta tetamu yang hadir pada hari ini untuk beri jawapan terhadap jawapan soalan korang. So jangan malu-malu tak kena bayar pun. Korang komen dekat bawah tu tak kena bayar pun, jangan risau. Okay? Hi Yudi, miss you. Terima kasih Mazrul. Alright. Thank you. So, bukan kata nak habis, tapi kita nak pergi kepada bahagian kita punya box kita. Boleh tak kita minta ni? Okay, saya nak minta secara khusus kepada tetamu kita, Abang Udi kita. Okay, boleh. Boleh Abang Udi Boleh, tak masalah. So Abang Udi, sekali lagi ini adalah box di mana ada 300 lebih nama, kalau tak silap saya. Okay, yang mana menyertai kita punya AK sebelum ni. Yang mana diorang ni nak insyaAllah nama yang akan kita akan hubungi korang untuk korang tebus dan itulah. Datang. Payah betul benda ni kan. Ada banyak benda kita tak boleh sebut. Okay. Jika saya beli ETB 2 kali price, am I a scalper? Sekejap. Okay, kita nak pergi kepada ni. So, Abang Budi, kamera boleh kita fokus dekat center? Alright, so kita nak pilih yang ketiga dan 5 dulu. Kita nak ambil nama ketiga dan 5. Untuk pengetahuan, untuk kita punya AK itu, nama yang dalam tabung ni adalah unlimited. Maknanya setiap satu pembelian, 200 lah dekat dalam ni. Jadi andai kata malam ni satu nama itu dapat 2 ataupun ni, itu adalah rezeki masing-masing. Okay, itu adalah rezeki masing-masing. Sebab kita dah kurang dah buat event sebab hal-hal yang tak boleh disebut tu lah. Kita risau pasal benda tu. Alright, suruh goyang dulu. Kita nak minta kita punya admin boleh tak share dekat dalam kita punya hijau. Kita nak beritahu dia orang yang kita nak start. Ni. Kita minta admin kita share dekat dalam punya hijau. Kemudian kita akan jawab balik soalan-soalan yang ada dekat ruangan komen ni, okey? Boleh? Boleh. Alright. So untuk 3 dan 5 boleh. Kalau boleh jangan minta saya saya kalau tangan saya dalam ni tak manis. Saya kalau buka pack manis. Saya buka dulu Yang kelima. Okey, 5. Saya minta 5. Bacakan je boleh. Bacakan je. Bacakan je. Tunjuk apa? Tak payah, kita bacakan je. Okey. Nombor 5 iaitu High Host Z7.
Hi-Phone Z7. Siapa ni? Hios Z7. Higher Z7. Hios Z7. Okay, Higher Z7. Okay, kita minta admin kita remark Kita minta Hios Z7. Okay, Tempat kelima. tempat kelima. Wah. Ya. Okay, Okey. next boleh. Seterusnya, tempat nombor berapa? 4. Saya pegang macam ni lah, senang. Okey, tempat keempat. Kita tengok apa yang dapat. Oh, selalu memang buat setiap bulan ni. Tak, sebab kita baru boleh live tadi. Ah. Itu cerita dia. Okey, Ah, seterusnya. Tempat keempat, ABC Z0874. ABCZ. Okay, baik. Alright, tempat keempat. Baik, tempat ketiga. Kejap lagi kita boleh follow recording Okey. Seterusnya, tempat yang ketiga. Iaitu Jejaka Kecil 93. Jejaka Kecil 93. Okey, baiklah. Alright, seterusnya. Okey. Tempat yang kedua. Kedua, betul. Betul ya. Siapakah? Orang ni power weh. Nama sedap. Haikal FR. Haikal FR. Wah, Haikal FR, congratulations, tempat kedua. Tempat kedua. Dan yang terakhir, come on please. Okay, kita tengok apa keluar. Okay, dekat tangan saya ada last. Okey, untuk pengetahuan, tempat kedua adalah skuter dan tempat pertama adalah, alamak, kita tak bawa pula kotak. Merupakan set kamera DJI Osmo Pocket 3. Which is worth dalam 2000 something. Okay. So 5, 4, 3, 2. Sekarang ni kita nak yang pertama. Siapakah yang akan? Okay, kita tengok. Siapakah tempat yang pertama jatuh kepada ABC 20874. Congratulations. Mantap. Congratulations. Terima kasih. Abang Uri, untuk pengetahuan Abang Ya. ABCZ ni masa AKD adalah orang yang mangga. Ya. Memang rezeki dia lah. Rezeki dia lah, ya Rasanya Allah rezeki Akbar. So, cukup 5 orang. Terima kasih. Okey. Kita ada 15 minit lagi. Okey, kita nak settlekan ni. Dah settle alhamdulillah. Okay. Kita nak pergi kepada ada beberapa soalan tadi. Banyak soalan tanya. Banyak soalan juga. Kita baca tadi nampak banyak soalan kan? Betul, banyak. Kita pergi kepada Abang Cemong JR dulu. Okay, alright. Pendapat Abang Udi, adakah harga kes box OP ni akan turun harga? Bagi saya, kalau korang tak support, saya jujur ni saya tak suka tapis. Saya minta maaf, saya tak, memang tak terus terang, straight point. Kalau bagi saya, kalau harga terlalu tinggi, korang jangan support. Okey. Betul tak? Kalau saya bisa, kalau korang support, yelah, sekapa akan naikkan harga lagi tinggi lah. Betul tak? Demand lah. Semua akan demand. Kalau contohlah demand ni tak ada, supply dia banyak, jadi macam OP08. Betul. Betul tak? Saya Betul. cakap? Betul. Benda tu satu je. Dari segi apa yang saya cakap, apa yang saya main, apa yang saya tengok. Kalau supply tu tak ada, demand, supply tu ada, tapi demand tak ada, benda tu akan jatuh harga. Macam like Pokemon juga. Saya bagi simple, like, kenapa orang tak main ME03? Okey. Sebab apa? Sebab orang tak minat. Betul tak? Okey. Demand tak ada lah. Demand tak ada. Supply banyak. Dah masa tu baru turun harga. Itulah harga sikit turun, harga sikit turun, harga sikit turun. Kalau korang tak support, diorang akan turunkan lagi harga. Itu yang saya punya pendapat. Kalau contoh orang still support, support. Kenapa AH mahal? Saya juga kita borak pasal Pokemon sikit. Okay. Kenapa AH mahal? Sebab apa korang yang support terlalu banyak, yang harga terlalu tinggi. Daripada harga 350, tiba-tiba sekarang dah berapa? 790. Bukan nak tembak, tapi ini yang saya nampak. Yang main ni bukan dari segi seller. Seller memang dapat harga dah mahal. Supply ni. Okey. Itulah saya beritahu. Saya tak maaf lah. Tapi saya memang suka tembak terus. Sebab kenapa nak berhasil? Kenapa nak berhasil?
soalan King of Holo, pada pendapat Udi and Boss Sanji, dalam pasaran TCG makin berlumba-lumba nak adakan event besar. Pendapat saya rasa yang ni secara rumusan kita tak setuju, betul? Ya, betul, tak setuju. Kita tak setuju sebab event terlalu banyak menyebabkan dia tak hype. Betul, tak hype. Ah. And lagi satu, kalau saya minta maaf kepada organisasi yang besar semua, saya minta maaf. Why not kalau korang doing for together? Itu yang paling penting bagi saya. Sebab apa? Kalau korang doing together, benda tu akan jadi hard. Okay. Betul tak? Betul saya cakap. Contohlah saya cakap. Contoh nak sebut apa? Okay, ada collaboration. Okay, mungkin okay. Kalau boleh bekerjasama lah. Ni saya minta maaf lah kepada saya organizer. Sorry. Kalau contoh, satu company ni buat bulan 3. Satu company ni buat bulan 7. Satu company buat bulan 12. Kan boleh bekerjasama. Sama-sama untuk, betul tak? And korang akan dapat kualiti dari segi buyer dan seller. Betul tak saya cakap? Betul. Orang tak sabar nak menunggu. Tapi disebabkan hari-hari event, sorry lah hari-hari event dah jadi macam kedai makan. Sorry saya cakap, minta maaf semua. Dah macam tak jadi macam fest, macam food fest. So, sebab dah jadi macam benda ni dah tak limited. Kalau macam saya pula, saya macam saya cakap tadi, saya rasa event ni terlalu, dia dah jadi bukan event TCG, dia event Pokemon. Betul. Mungkin kita boleh buat satu konsep, contohnya okay, organizer ni khas Pokemon, organizer ni cari yang untuk anime-anime lain. So ada banyak segmen kat situ. Itu pendapat kita lah. Event TCG sama dengan food festival. Yeah. Tapi saya cakap betul, siapa nak tembak sini tembak, saya tak ada masalah. Sebab saya bukan sokong kepada siapa, saya nak membetulkan apa sebenarnya TCG. Bagi saya, sebab TCG sebenarnya benda yang sihat. Tapi kalau benda dah naik harga, benda tadi tak sihat, kesian yang mana yang budak-budak baru nak main. Itu saya kesian. Sebab pendedahan tu kan tak jadi lah. Okay. Dulu mungkin bajet sebenarnya saja. Dulu bajet mungkin dalam 300, 400 kau dah dapat satu benda yang apa yang kau nak simpan. Tiba-tiba dah sekarang dah jadi kau nak kena simpan lebih tinggi kali 2. Faham tak saya? Faham. Daripada contoh saya bagi simpan ETB. Dulu ETB berapa? 300 lebih, 350 lah. Paling mahal lah. 100. Sekarang 350. Tiba-tiba sekarang orang jual 700. Kesian pada orang baru. Betul tak? Benda set baru. Itu apa yang saya dapat rasa lah. Macam kesian lah. Bukan pada pihak saya mewakili semua pihak. Itu je. Ni yang sedang menonton kita ni, ramai ni yang dapat mangga ni. Orang kaya baru semua ni. Ya betul. Contoh nama-nama yang saya kenal, saya malas sebut lah kan. Saya nampak. Okay. So guys, sedikit lagi soalan daripada saya kepada Abang Udi. Abang Udi tadi secara ringkas, Abang Udi berada dekat dalam luka. Betul. So tadi kita cerita pasal persaingan joki, persaingan event organizer. Betul. Kita nak pergi kepada persaingan apps developer. Yes, betul. Okay. Boleh. So Abang Udi rasa dekat mana sekarang kita ni dekat Malaysia, dan apa pendapat tentang makin lama dah ada makin banyak platform dekat Malaysia? Itu saya cakap tadi dengan Abang Sanji. Benda makin lama makin baru. Betul tak? Dunia pun dah baru. Mungkin dulu orang tengok fizikal, sekarang dah tengok orang jadi digital. Betul tak? Dan makin lama makin canggih lah. Okay, macam saya sekarang ni saya banyak kepada Luka. Luka adalah satu app yang di mana memang developer adalah orang Malaysia. Okay. Itu yang bagus ni. Saya cakap awal, bukan saya nak banggakan kunci saya, tak. Tapi developer dia adalah orang Malaysia dan korang kenal siapa developer yang sebenarnya. Okay. And siapa co-founder yang sebenarnya. Korang tahulah. Ismin kalau tak tahu, saya beritahu lah. Developer dia adalah Demirul. Okay, Demirul adalah the one co-founder yang jaga Luka. Masuk dekat sini bukan orang luar, orang Malaysia sendiri yang jaga. Itu yang saya beritahu dulu. Mungkin dari segi scene sekarang ni kalau perasan bermacam-macam app sekarang. Bukan saya nak banggakan app saya, tak. Korang boleh support mana-mana app yang korang nak. Contoh dia ada sekarang ni, kalau perasan Bos Sanji ada market yang jual marketplace. Betul. Tak elak kena pay scammer lah. Contoh macam sekarang ni dekat Biru kan. Biru ada banyak scammer, betul. Mungkin ada satu app tu dia memberikan benda yang baik. Faham tak? Mungkin lambat sikit Willy, tapi still orang cakap benda trusted. Betul. Benda tu memang daripada app kita. Kita boleh tahan daripada benda-benda tu. Itu satu. Kedua, mungkin apa yang saya nampak dari segi, mungkin saya tak boleh sebut ni Oripa. Oripa boleh sebut lah? Boleh. Oripa boleh ya? Okay, Oripa. Dia jangan yang popular macam Biru semua tu. Okay, Oripa benda yang sebenarnya kalau make it konsep kepada orang lah. Okay, benda ni like macam gambling.
Tapi bagi saya, tengok kepada macam mana atas orang, persepsi orang. Itu yang saya beritahu kan. Okay. Contoh macam saya kalau saya punya app saya sendiri Luka, saya akan bagi tak akan rugi sangat. Contoh macam siapa yang main dia tahu. Orang boleh keluar duit, orang boleh tukar kad, orang boleh tukar jam. Tapi kita ambil berapa? 95%. Faham tak? 95% untuk jam, 90% je kita ambil daripada segi keluaran duit. Faham? Maksudnya dekat sini kita follow 100% adalah collector market. Maksudnya collector market tu collector punya app tu kita akan follow. Sebab kalau contohlah saya beli kat Puasan, saya nak beli macam mangga. Puasan cakap, oh aku sekarang dah 12,000. Contoh mangga contoh mangga lah. Mungkin betul saya tengok kat collector tu harga 12,000. Saya akan tambah Puas Sanji lagi 10%. Sebab apa? Saya nak beli dengan nak bagi hati Puas Sanji happy. Betul tak? Kira 12,000 berapa? Untuk cakap ni deal apa yang saya buat. Untuk bagi puas hati kepada buyer dan seller. Itu yang saya buat untuk ni. Itu yang saya beritahu lah. Contoh macam Abang Jim. Abang Jim memang gila lah. Ada orang kuat saya juga dari segi banyak support. Banyak lagi sebenarnya. Okay. Alright guys, sedar tak sedar 1 jam setengah kita bersiaran, sembang punya sembang. Okay guys, siapa yang kat sini yang mengenali Abang Udi, say hi sikit dekat dalam ruangan komen kita. Okay, siapa yang mengenali Abang Udi, kita say hi sikit dekat dalam ruangan komen. So Abang Udi, for the last resort kita, okay, kita dah sampai dekat hujung. Apakah Udi punya harapan untuk scene TCGD Cup Malaysia dan penutup, dia cakap apa dekat semua viewer? Boleh. Terima kasih Abang Sanji. Okey, bagi saya apa yang saya cakap tadi korang faham lah apa sebenarnya yang saya sampaikan. Bukan saya backup kepada supplier, saya bukan backup kepada collector, saya bukan backup kepada player. Bagi saya, kita nak bagi benda ni sama rata. Maksudnya, korang rasa benda tu sanggup beli sampai terbeban, buat apa? Betul tak saya cakap? Betul. Better beli harga yang mengikut MRSP. Ataupun korang boleh ambil untung sikit pun tak apalah. Macam 20%, 30% saya berterima. Tapi korang ambil tu jadi 2 kali ganda, 3 kali ganda. Menjadikan benda sini akan rosak. Tak lama lagi. Saya tak nak jadi macam figure. Sorry saya cakap figure makin lama dah tak ada dah. Okay. Saya takut. Kesian kepada yang mana nak cari makan, yang mana dari segi seller, joki ataupun dari segi grading. Betul. Tak naklah benda ni akan jadi berlarutan. Bagi saya, sorry minta maaf siapa, saya tak support, saya minta maaf. Tapi siapa yang mengawal, please lah, jagalah baik-baik. Sebab apa, komuniti sebenarnya sihat. Cuma korang yang buat tak sihat. Betul tak? Saya cakap betul. Benda tu buat tak sihat. Betul. Benda tu sihat sebenarnya untuk main, minda korang bermain dan korang boleh collect. Macam korang minat, apa yang korang minat. Tak payah ikut kepada kau punya nak beli setiap masa duit kau. Tak. Benda ni tak sihat kalau contoh kalau korang still nak fikir duit. Ya, kalau dia okey je, kita bagi sedar dia ni. Ramai ni yang kena ni. Aduh, tak apa. Ya saya tak adalah. Saya dengan dia kawan. Jangan risau, okey? Last saya nak minta tugas promo sikit. Kat Abang Sanji. Besok still kita ada TCG event iaitu Luka. Korang boleh support, datang ke booth kami. Macam-macam kita bagi. Mungkin ramai tak tahu dekat mana. Dekat Melawati Mall Convention Center. Okay. Dekat belakang ni lah. Snap grading. Korang boleh datang snap grading juga untuk hantar grading semua. Okay. Dekat Melawati Mall selama 3 hari. Dan booth kita akan depan dengan stage. Korang boleh datang. Kita ada macam-macam. Contoh macam sekarang ni saya buat apa? Tahu Bos Sanji? Contohlah Bos Sanji tak nak slap. Slap Pokemon betul Macam Bos Sanji tak minat. Macam slap ni baru 1 lebih. Betul. Tak minat, saya tak minat lah kat ni. Bos Sanji boleh datang kat booth saya. Cukupkan slap tu jadi 600. Bos Sanji boleh bakar. Saya tak ambil duit 1 sen. Kiranya kita tukar kepada slap. Macam sistem trade. Barang. Contohlah, tiba-tiba Bos Sanji beli barang RM630. Saya nak 600 betul. RM30 tu saya akan bayar kat Bos Sanji balik. Kita tak ada win-win situation. Saya tak ambil untung, Bos Sanji pun tak ambil untung. Bos Sanji ambil ada duit sikit. Kira tengah-tengah. Kalau tu yang saya boleh promote kat Bos Sanji lah. Kira korang boleh datang besok dekat booth saya. Kalau korang rasa slap korang tak nak, ataupun card tu PSA 9, PSA 10, kita terima PSA 10, PSA 9 ataupun tag, korang boleh terus direct ke data booth saya dan untuk bakar. Itu saja. So pakat-pakat
event akan berlangsung selama sehingga hari Ahad ni. Betul. Jangan lupa singgah ke booth Luka. Okay, korang boleh jumpa. Udi akan ada Ada, memang ada sampai kedai. habis event ni. Ya, betul. Okay. So Udi, thank you so much kerana hadir. Kita punya podcast kali ni sangat-sangat informatif tentang apa yang Udi share, dan terima kasih kerana sudi entertain viewer daripada Snap Trading. So semoga sedikit sebanyak apa yang Udi sampaikan hari ni, especially pasal real scene TCG yang real happen. Okay, daripada asalnya nama dia collectible, jangan jahanamkan dia jadi scalpable. Betul? Okay. Kita sama-sama jaga komuniti kita. Komuniti kita tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu ramai, tapi kalau kita bersatu, insya-Allah kita akan kita akan ada standard yang kita sendiri akan berbangga duduk di Malaysia. Betul. Okay. So para penonton, terima kasih banyak kerana menonton kita punya live podcast kita pada hari ini, dan kita akan upload kita punya recording sesi penuh daripada mula sampai akhir di Merah kita. So terima kasih kerana menonton daripada awal sehingga akhir, dan support, keep tap dan juga share kita punya live. InsyaAllah sebarang information ataupun sebarang idea, komen dan sebagainya, saya amat alukan untuk kita tambah baik kita punya podcast kita dalam scene TCG ni. Okay, kita jumpa lagi dalam siri podcast kita pada minggu depan, insya-Allah. Kita nak tutupkan kita punya podcast kita ni macam biasa dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah next podcast kita akan jumpa lagi. Thank you so much, gang. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.